akak saya tu, pernah saya selalu cakap, dah berbuih-buih dah mulut ni bercakapnya. Setiap kali tukar sekolah, cikgu tetap cakap benda yang sama. Tak boleh sekolah perdana tu. Ya Allah, tak tahulah cakap macam mana dah. Saya faham je apa yang cikgu anak saya cakap. Tapi kita sebagai mak ni mestilah nak yang terbaik untuk anak. Anak saya tak boleh cakap sikit je. Kenapa nak kena hantar kat sekolah istimewa? Boleh je dia catch up nanti tu. Kenapalah nak paksa-paksa? Saya dah tukar 6 sekolah kot. Relax lah. Nak tukar apa lagi? Boleh je dia catch up kat situ. Parents, macam ni ke sikap kita? Adakah kita nak biarkan anak kita lalui semua tu sorang-sorang? Kita ni kalau stres kat tempat kerja pun kita rasa macam tak sabar-sabar nak berhenti ataupun nak tukar tempat kerja. Apatah lagi anak kita tu dah lah tak boleh nak cakap, tak boleh nak luah apa dia rasa. Lepas tu nak kena tahan je sampai bila. Dan kita ni pula sebagai parent tak boleh habis nak high expectation. So, apa kata kita mulakan sekarang dengan membantu anak kita.